Nak beli emas ni tak kisah pun nak beli jenama apa, dari kedai mana, boleh je cari harga yang paling murah. Kalau sekadar nak beli emas, okey. Dan pastikan boleh dapat emas fizikal macam ni, baru patut syariah. Bukan dapat sijil kertas saja, ataupun dapat surat pajak, ataupun dapat nombor. Paling teruk, dapat janji bulan dan bintang saja. Kalau tanya saya, beza syarikat A dengan Public Gold, saya tak berapa expert pasal syarikat A. Cuma saya sebagai seorang dealer Public Gold, tentang syarikat A, lebih baik terus tanya dengan dealer syarikat A. Cuma nak bagi tahu, nak beli emas untuk dapatkan harga tertinggi bila nak jual balik, kena pastikan 5 kriteria penting bagi sesebuah syarikat emas. Iaitu yang pertama, harga per gram yang murah. Yang kedua, susut nilai yang rendah. Spread yang rendah seperti di Public Gold, spreadnya hanyalah sekitar 6 hingga 9% sahaja. Yang ketiga adalah stok tiada had. Kita tahu di Public Gold kita ada emas sekecil 0.5 gram sehinggalah item sebesar 1 kilo. Yang terbaru sekali 12.5 kilo. Yang keempat, ada cawangan jual beli yang banyak. Dan yang kelima, syarat jual beli yang tidak cerewet. Di Public Gold kita boleh jual emas, tak kisahlah emas tu cala ke, bengkok ke, kemek ke, Public Gold tetap terima asalkan dia emas tulen. So Public Gold memenuhi semua ciri-ciri di atas. Ingin memulakan simpanan emas, boleh PM saya hari ini, saya akan bantu sebaiknya. If you learn something, please comment.